gambar aku viral di TikTok Raji. Chill lah Siti. Kau ni dah famous sekarang, kau tahu tak? Kau patut terima kasih kat aku sekarang ni. Korang memang tak ada perasaan ke? Aku sampai kena hina satu college kau tahu? Sebab fitnah korang. Lah, relax lah Siti. Orang kat college ni tak kisah pun pasal kau. Tak sporting siapa ni. Siti, kau okey ke? Aku dah rekod semuanya untuk kau. Tapi dia nak datang ni, kita boleh buat apa? Tak apa, aku boleh buat laporan bagi pihak kau. Siti, kau okey tak? Hello ambulans, kau saya pingsan. Berita terkini, seorang pelajar perempuan sebuah kolej tempatan ditemui tidak sedarkan diri malam tadi di bilik asrama. Mangsa dipercayai mengalami tekanan emosi melampau selepas menjadi mangsa buli cyber berterusan. Gambar-gambar memalukan serta maklumat peribadi mangsa telah tersebar melalui satu akaun palsu di media sosial. Kes ini masih dalam siasatan polis. Awak Nurul Ain, saksi kejadian ke? Ya, betul cik. Saya nak pastikan, ni rakaman awak ke? Betul cik, saya ada masa hari kejadian. Okey, bagus. Kita ada bukti. Saya akan panggil suspek untuk siasatan lanjut. Kes ni berat. Ada unsur jenayah cyber. Diminta bertenang. Pemeriksaan akan dimulakan. Pendakwa, sila mulakan hujah pertama anda. Terima kasih ya Arif. Kami ada bukti dari saksi Ain dan mangsa mengalami tekanan yang sangat teruk sehingga pingsan. Hai Siti. Korang buat apa sampai gambar aku viral di TikTok Raji? Chill lah Siti. Kau ni dah famous sekarang, kau tahu tak? Kau patut terima kasih kat aku sekarang ni. Korang memang tak ada perasaan ke? Aku sampai kena hina satu college kau tahu? Sebab fitnah korang. Lah, relax lah Siti. Orang kat college ni tak kisah pun pasal kau. Tak sporting siapa ni. Saya peguam bela. Anak guam saya didapati tidak bersalah dalam kes ini. Niat mereka hanyalah bergurau sahaja yang arif. Ya Arif, kami juga ada bukti rakaman cubaan rasuah oleh Datin Emily terhadap saksi utama kes ini iaitu Ain. Setelah mendengar semua bukti yang telah dikemukakan, Mahkamah mendapati ketiga-tiga tertuduh bersalah di bawah Seksyen 233(1)A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Seksyen 507 Kanun Kesesaan dan Seksyen 16B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Tertuduh pertama dijatuhkan hukuman penjara 6 tahun dan denda RM30,000. Tertuduh kedua pula dikenakan penjara 2 tahun dan denda sebanyak RM10,000. Manakala tertuduh ketiga dijatuhkan hukuman penjara 1 tahun tanpa penangguhan. Kembali kita dalam berita KPZ Bantul. Nampaknya kes buli cyber yang telah berlaku telah pun selesai. Ingat, satu klik boleh mengubah hidup seseorang.